Sling bag Jovi ni bila pakai tu serius nampak macam bag mahal tau. Yang ni comic design monogram. Sekarang ni ada design terbaru Trichy. Dia nampak macam Anyaman Ketupat. Cantik gila weh. Time aku beli dulu lah. Ada design tu. Dia ada all black dengan yang ni je. Yang monogram macam ni je. Lepas tu aku ambil yang light tau. Yang light ni dia kecil sikit. Tak adalah nampak besar. Kedabak sangat. Tapi kalau korang banyak barang nak bawa tu boleh dah beli yang besar lagi. Tapi yang light ni pun dah banyak barang tau. Boleh bawa. Tu aku letak power bank. Aku letak duit sikit. Lepas tu slot card dia memang banyak lah. Boleh letak. Dalam dia pun ada design monogram juga. Letak duit shilling ke apa belakang ni. Lepas tu korang boleh siap engrave lagi tau nama korang dekat bag ni, dekat dia punya pin tu. Letaklah nama korang Muhammad Ahmad ke. Boleh je nak engrave tau. Oh lupa, last sekali ada compartment juga kat belakang ni. Kalau nak selit apa-apa kan kat belakang ni. So kalau nak buat hadiah, nak buat sebagai bag raya nanti, memang sangat sesuai lah. Dia punya tali ni korang boleh adjust nak panjang mana. So kalau adjust bagi panjang, boleh pakai macam ni. Nak letak belakang pun boleh juga. Nak adjust ketat sampai dia jadi chest bag macam ni pun boleh juga. Tu memang function adjustable tali dia ni. Lepas tu harga dia memang murah tau. Walaupun bag dia ni nampak macam bag-bag mahal, bag-bag LVDL tu. So ya, memang cantik weh bag ni. Harga dia memang murah tapi design dia tu memang cantik. Dia ni memang serius berkualiti, sedap gila tau bila pegang tu. So kalau kau nak dengan sling bag daripada Jovi ni, kau boleh tekan kat bag ni.